Hai guys, hari ni adalah hari ketiga dan hari terakhir kita dekat Penang. So pagi ni kita nak pergi makan dekat Kopitiam apa tadi Yuka? Tak ingat. Kita orang tetap nak makan. Kita nak makan sarapan kejap. Lepas tu kita akan pergi Kampung Agong. Okay? So busy. Stay tuned. Tengah kerja. Kita bawa beg kan? Okay. Sekarang kita dah sampai kat destination nak makan. Ni kita pergi Kopitiam. Malaya Kopitiam. Yes. Hey. Kenapa? Always. Oh my god. Hi guys. Okay, dah jom. Okay. Kenapa lah nak Azhar? Dia tak payah beli. Okay guys, ni bangunan, tak tahu bangunan apa, nama dia Erika Hotel Is it? I don't know what it is. What it is called, bro. Okay guys, kita nak sampai dekat kedai ni dah. Apa yang nama dia? Ni ada kedai Cahaya. Dekat ni Malaya Kopitiam, tak silap nama dia. Bagus. Tu. Yes, kita dah sampai Malaya Kopitiam. Masuk mana weh? Masuk mana? Boleh kau ambil gambar lepas makan. Hah? Oh, marah-marah. Mana ni? Peringatan. Perut lapar. Tengok sikit perut. Macam tak ada perut je, tak payah. Lek, jangan jadi gangster. Gaya dah gangster dah. Kau ambil kau. Diorang memang nak kena. Okay, jom kita masuk atas. Weh, wawa tu. Bukan gambar orang. Itu berapa orang? 6. Boleh pilih siapa nanti udah dekat sini banyak siapa. 6. Atas boleh? Atas lagi? Ha. Boleh? Nanti boleh order dekat atas. Okey. Kita kena naik atas lagi sebab kat bawah ni meja untuk 2-4 orang lah. Cantum kot. Cantum. Sana panas. Ini cantum tu. Je, tarik meja. Bagi satu menu. Air dulu boleh? Boleh? Air kosong. Teh tarik sejuk. Nina? Teh tarik sejuk. Air dulu. Ya. Nombor dia ke? Kau nak nombor dia? Nombor dia TH04. Tak payah. Tengok. Ada aku. Aku nak mie goreng. Mie goreng ayam. Okay guys, aku akan ambil mie goreng ayam. Sebab semalam dah try Choi Piao. Aku kena hantar order pula. Aku waiter. Oh my god. Order dah. Hi guys. Hai serentak wawak. Okay, dah sikit-sikit.
guys, tengok dia punya. Sekarang kita orang tengah busy. Kita orang tengah pasal kes yang viral dekat trade. Tak cakap apa-apa kot. Tahulah korang. Tapi aku tak nak sebut. Kita tunggu makanan pula. Tak. Itu pakai tangan weh. Itu semua punya ni kari. Pakai tangan je. Sama-sama. Ni tak sana pula. Pak. Oh. Tekan tambah. Tekan kamera. Dah tekan dah? Kamera. Foto kita. Macam mana nak on Mentah-mentah. Weh, phone aku. Macam mana nak on? Phone aku guys. Wawa. Mana kan? Tak perlu kot siku kepala aku. Kita blur. Diorang kita. Okay guys, diorang berdua ni dah boleh nyanyi. Oh, okay. Mie goreng ayam. Bihun goreng daging. Thank you. Set. Dia tak boleh banyak-banyak. Set. Kau pusing je belakang tu. So guys, ini adalah kita orang makan hari ni untuk breakfast. Ada roti bakar kaya, char kway teow, mi kari, mi goreng ayam, bihun daging. Mi goreng ayam. Nampak sangat sedap. Boleh je letak. Tak boleh ikut kat dalam ni. Macam sini. Banyak-banyak tak cantik lah. Cantik. Susu je. Nina. Oh, banyak-banyak tak cantik. Sorry, Baba. Naik ni. Give them. Cik, boleh sama satu? Ya, Zat. Nenek bilang pakai. What's wrong with her? I don't know. She is bullshit. Oh my god. Rasa Gen Z. Oh Guys, my gurau je. God. Kau relax lah. Ya, Tak buka. boleh. Oh. Okay, kita akan rate makanan dia rasa. Teh ais dia sedap guys. Nak bandingkan dengan kedai semalam. Semalam kau mati rasa. Makan pagi nama dia kedai dia. Teh ais dia ceroy. Rasa dia biasa. Tapi ni sedap guys. Sedap ke? Mati rasa dia. Kan? Sedap. So ni teh ais aku bagi 10 out of 10. No, this is yours. That's mine. My sudu is that. Inside the pinggan. Wawa punya. My sugar also. Okay, dah boleh makan. Crispy benci Wawa. Ini je. Ni nampak tak? Tak nampak kan? Tak payah tengok lah. Ni kicap tapi aku tak makan guys. So I will not eat that. Korang baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Guys, this is bihun daging. Okay, let's eat. Aku suka dia bagi teropong. Nak juga lah bihun dia. Bihun dia pun sedap. Sedap. Oh my god. Oh my god. Wow, udang dia besar. Ya. Sekarang kita try char kway teow. Look at the udang. Mana yang udang dia? Besar-besar guys. Jadi guna. Mana ya aku?
Sedap ni daripada Nina. Guys, this is Kau tengok really basah. recommended. Nah. Sedap Tak Nina. tak? Taste is good. Tapi ni kari dia ada bagi sambal kicap juga kalau nak pedas. Ada. Aku tak makan. Look at the chili. Wow. Okay, bagi tuan sama makan dulu. Okay, bye. Ada orang merajuk. Nina merajuk. Alah, Weh. bucu-bucu. What the fuck? Asyik mencarut macam berzikir. Ya, okay, aku just Alright, thank you. So, kita orang dah siap makan. Nak aku nak kencing? Kencing? Tak ada lagi. Okay, Nina tak nak kencing lagi. Alah, menunggu data-data ni turun. Dia cepat lah. Dia first kali. Ingat yang cerita Mr. Bean tu. Aduh, mak ai lambat sangat lah bawah ni. Depan tu lah lepak. Tak estetik lah Ina. Yang lah Nina. Soalannya tak estetik. Guys, ada makanan tradisional. So, kita orang dah siap makan. Proceed Dia untuk kering pula. Dia ambil tak? Kita orang plan nak pergi Museum Piramid. KCC jap. Ya, kau pergi Memang hidup mati KLCC ke hidup kau ni? Aku dah lama tak pergi KCC ni. Walaupun aku duduk KL. Alright bro. Our sugar mommy pay the bill. Okay dah. This is Buat review sikit. Sini tengah, ya sudah. Tapi kira murah lah. jom. Murah ke mana? Hey hey. Biar. Biar dulu, biar. Biar. Oh my Kedai god. korang lah. Biar. Terima kasih. Tak boleh. Okay guys, kita dah kenyang makan. Let's go Oh to my the god. next. Why the black This. like this? Oh, dia memang satu. Orang Nation. Bye. Guys, sekarang kita dekat Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Pulau Pinang, which is Piramli House. Kita tanya kat. Boleh parking ke? Okay. Okay, boleh parking guys. So, kita nak parking dulu. Kat rumah Piramli. Kita orang dekat rumah Piramli. Our second last. Ya ke second last? No. Sebenarnya banyak tempat kita orang nak pergi. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Sebab sekarang So hot. so tak apa. Kita bawa dulu anak-anak terencak ni. Jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu. Macam. Sekarang kita akan jalan dekat rumah Piramli. Hai guys, sekarang kita dekat rumah saya. Ni kamera woman berbayar ni. This is the real house or what? Tak payahlah ambil gambar ini. Tolong Woi. Gambar tandas pun nak ambil gambar. Nina, what is this? This is laman rumah P and a Ramli. Ini kawasan perumahan dia. Ikan itu. Oh, we cannot go in bro. Nampak dengan ini. Tapi boleh nampak kat sini ada lubang. Ini apa? Toilet? Ya, toilet. Dulu ke toilet kat luar? Toilet macam tu je. Weh, lepas tu nak berak macam mana? Macam Tak ada itulah kat ambil. bawah? Letak tangan kat bawah. Letak adalah mangkuk tandas dia dulu. Itu. Okay, let's go to the next stop. Biar betul ni, biar kat mana? Oh ni sampai ada Piramli naik pergi laut cari ikan kot. Ya aku tak tahu tu. Cina jangan memandai-mandai. Korang buat risau tak tahu. Orang tu kena kecam lah. Okay.
Ini sampai kayu. Stop. Digunakan sebagai pengangkutan kerana rumah. Oh. Ayah dia ahli pelayaran. Betul lah aku cakap tadi. Pelayaran. Betul lah apa yang dia cakap. Sebab rumah dia orang dekat dengan sungai. Sana sejuk guys. Tadi kat Rumah luar dekat panas. dengan sungai. Okay, jom kita naik atas pula guys. Ni bukan ni rumah dia. Yang ni bapak dia punya. Ni rumah tempat dia besar. Dia lahirkan kat sini. Dia cerita pasal dia Singapura tu tak tahu dia dari mana. Apa lagu Piramli? Bujang lapuk. Macam bukan je. Yelah. Kau bujang ke? Bujang lapuk. Ikau mataku hijau macam pakaian kau. Oh. Ya. Serius Ha. Because I'm pretty. So matching. Siapa punya topi juga ni? Bukan ni. Weh, betul lah. Dia memang Pulau Pinang. Mana ada dekat Singapura? Yang Singapura tu memang Ia telah diputuskan. dalam keadaan yang beramni Yang penyanyi. Yes guys. Dia tulis upacara peresmian rumah Piramli oleh YB Datuk Tak payah. Oh. Sabarudin. Okay. Naik atas. Let's go. Okay guys, ni bilik tidur. Ni orang boleh. Oh, ada tu je sikat. Sikat tu. Tu dengan tu. Ni tempat tidur dia. Kita pegang bagi rasa feel. Okay, tu je guys. Mana kameranya? Okay guys, sekarang kita nak masuk tempat yang sejuk sikit. Sini memang panas. Kalau korang nak datang petang kot. Macam kita nak masuk tempat ni memang arcade kot dalam apa. Mungkin barang-barang peninggalan rumah Tan Sri Ramli ada dalam ni. Mungkin dalam tak tahulah barang-barang antik. Antik macam tu. Okay, jom. Okay, kita dah sampai ni. Rumah kelahiran P. Ramli. Ni, jom. Masuk. Open the door. Tak payah, Nat. Masuk je, tolak je. Push. Ya, dia tak ada cakap tolak kas. Boleh. pelawat daftar di sini. Tulis please. Okay, sekarang kita dah dekat dalam. Cuba kita tengok. Ada ni poster-poster dia punya filem-filem. Ni cerita famous lah. Ada ni tu. Ni pun famous. Aku saya hari ni famous. Ni Vespa dia. Ni Vespa lah. Oh, ni kasut dia guys. Cantiknya. Macam kasut golf. Bukan kasut golf. Kasut bowling. Ni biola yang pernah digunakan oleh Ramli. Oh, ni lagu yang famous tu. Ni baju. Sebab dia pindah Singapura. Okey guys, sekarang kita dah tengah dengar yang ada abang pakcik sekali dia cerita pasal piramid. Duduk mana duduk? Filem tak boleh buat seniman bujang apa? Dia daripada F3 ke? Mencecil. Yang tu je lah. Cuma bapak dia ni dah awak tak tahu pada kerabat dia cek keturunan dan cek. Sejarah ni awak tak tahu salah silap orang kami ni. Saya tahu. Orang tua saya ada, tok saya ada. Berkawan.
kami jiran juga. Saya satu kampung dengan Arwah Manawak lah. Kampung rumah Manawak ada lagi. Baru belajar datang ni kan Mak, dah buat macam ni, insyaAllah dia pakai buat. Semua orang sini. Kalau keluar pintu pagar ni, terus ada satu orang lembut, aman di sini dulu. Oh, kat sini. Kalau pergi ke depan, trafilat, kapu berak, enjin, dekat masmak kaki. Labu lari. Labu lari. Lalu. Kalau jalan terus, Sungai Pinang, Syarif Baru, jalan minta hutang. So, kat Sungai Pinang. Semua di pos. Belakang ni tau rumah siapa dulu, Ahmad Dok kan. Ahmad Dok. Setakat makan sekali jalan betul-betul rumah Ahmad Dok dulu. Tapi belum mereka yang pulang. So kita orang dengan cerita pasal Piramli. Ui. Bye bye. Okay guys, sekarang kita dah sampai Kampung Agung. Tempat-tempat yang cantik-cantik untuk ambil gambar. So kita dah sediakan kamera. Sebab aku tak nak ambil gambar guna. Nanti aku pinjam kasut korang. Wah. Okay. Steady doh. Drone are not alone. Allowed. Mana ada. Yang DJI okay. Oh ni macam zoo lah. Kenapa? Enam orang. Ya? 6 orang. 6 orang. 90. Dia tak payah bagi. Sini banyak guys, laman-laman ni. Memang berlambak. Macam buat Terengganu. Kita nak start dari mana? Korang boleh duduk berteduh. Nah, janganlah. Tadi masuk untuk dewasa seorang berapa? 18? 15. 15 ringgit. Sila naik. Aku ambil tu naik. Naik. Terang weh. Weh, come here guys. Everyone here. Cantik ni. Sumpah cantik. Aina. Macam bapuk ayam. Guys, tengoklah perangai. Stop icam bum cam. Icam bum cam. Okay guys, dekat sini ada vendor-vendor juga. Ini jual makan-makanan semua tradisional lah, pulut-pulut. Lepas tu ni bahulu, kuih penerap, aiskrim goreng, babi pancake. Kita tengok ada apa yang menarik untuk dibeli. Sebab kita orang cari macam air. Sebab sini panas. Sekarang pun baru pukul 2, pukul 1 jatuh. So kita perlukan something yang refreshing. Okay guys, kita dah ada tiket untuk naik ni. Oi. Nina.
I love you. Ada? Dah beli dah? Boleh. Pegang ada satu. Sini naiklah. Guys, kita akan keliling area Kampung Agong naik traktor. Kita nak gerak dah. Ikan mana tak ikan? Guys, naik ni RM5 seorang. Beli tiket dekat kaunter tadi. Sejuk. Sekarang kita naik bagi pula. Please hantar kita orang dah penat sama-sama. Tadi kau ada kata kan? Kita dah potong orang tu tak? Ya, tadi kita orang dah Oh, sedap wangi. Sumpah panas, guys. Tapi worth it lah. Tapi aku tak tahu worth it ke tak. Sebab nak tengok gambar. Kalau dia tak Ya. maklumlah semua ni. Ini semua dunia. Tapi tak ada cuaca nak check. No cuaca nak check bawah. Okay, kita tunggu to the next. Oh ya Allah, terima Hey kasih. guys, kita nak balik dah. Tak masalah. Okay, so sekarang kita akan balik. Tengok tu sana. Sini semua cantik tau tempat. Maksudnya boleh lah takat gambar-gambar. Ni ada rumah, boleh naik. Tapi Boleh naik. tapi bukan rumah kau rumah orang. Okay, relax lah. You apa weh? Museum I don't know, but this is house. Oh, ni macam homestay lah. So ni siapa yang nak menetap boleh homestay dekat sini. So banyak lah. Vlog aku. So Nina, nanti jangan lupa hantar video ni dekat kami. Kita orang Oh my god, kenapa macam ni dia punya. Kita orang sanggup berhimpit-himpit. Sedap. Kita orang betul-betul dah nak balik. Ni bunga-bunga hijau, bunga-bunga kuning. Tengok kat sana. I think it's ni macam pantry kot. Macam canteen. Bye adik. Mereka di hadapan. Okay, so korang bolehlah nampak orang berjalan kaki. Orang Ni keluar. So keluar ikut sini ya. Ni korang boleh beli merchandise. Ramai banyak. Maaf cakap. Oh ya. Yeah. Betul lah. Oh ya Allah, sejuknya. Sejuk. But just not really. Okay, kita nak keluar. Jom je. Cepat keluar je. Sebelum aku keluar dengan kau. Oh my god. Okay. Sekarang kita dah habis menerokai di Kampung Agong. Sekarang kita nak pergi cari makan and pergi Kedah Krip. Okay? Okay guys, sekarang kita dah sampai Kedah Krip. Kedah Krip! Relax lah, relax. Kita nak pergi beli minimas je. Kedah tu. Kita Kedah dan Amy. Jom. Acik kot. Weh. Aku kenapa macam gitu? Ya. Apa je kau ni? Tak tahu dia. Acik Amy kan? Aina. I know. Kau nak masuk YouTube gila. Okay. Kau jangan main-main. Tak boleh, tak nak. No second intake. Pasal aku letak jauh-jauh ni. Tak apalah. Bukan beria. Okay, masuk Aina. Okay, sekarang kita akan masuk. Boleh relax kot. Boleh relax. Patu ikut. Mana weh? Ni bakul kot. Pegang lah kau. Okay, so sini ada kuih-kuih. Kuih-muih. Sini. Nak beli ke? Ada nak try ke?
Ni anak muka. I don't know. Tapi Kida sekarang. Okay, so mesti korang memalukan kan? So sini ada cokota, popiah. Korang nak beli apa? Aku nak beli tu hujung sana. Ni pun ada tau. Panaskan makanan pun boleh lah. Jangan risau. Boleh panaskan? Boleh panaskan. Chicken chop, mantap buttermilk, ayam Korea. Weh, nak try ke? Nak try ke? Nasi Nasi sambal goreng. putih pun ada. Nasi tomato, ayam semerah, asam pedas ayam. Oh tu ada batu. Mana ada bodoh? Nampak ni vendor. Mak ni. Nak boleh beli kutu. Kat sana korang tak nak tengok lah. Bisa aku vendor tu. 24. 39. Ni berapa? 4. Naik kau. 39. 43. 43 sabar. Aku tambah air ni. Kenapa tak cukup? Ah, settle. Kau nak ke? Nak, kau nak? Ha. Kenapa kau dah ambil dia tadi? Sebab kalau dah tak cukup vendor. Oh ya. Yang 4. Ya. Dan nak apa ya? Minimal. Minimal cheese. Perisa apa? Nutella Oreo 4. Cantik lagi. Kau apa weh? Ya, lagi 4. Ni tambah nak yang cheese satu lagi. Apa boleh boleh. Nak tambah ni. Okey, Sat. Angkat tengok mak kau. Lepas tu nak tambah biskop tak mau? Biskop cheese. Ada nak tambah? Very very creamy. Don't wanna. Oh my god. Sikit perut. I want durian satu. Satu durian. Nak tambah durian satu lagi. Lagi? Bantai? Nak bantai durian satu. Original custard. Apa beza? Beza rasa dia tapi letak durian. Try dua-dua lah. Tu beza dia. Weh tak ya macam gitu. Satu RM8, satu RM10. Murah tu bagi 18 dah lah. Tak lah satu je. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Take two lah. Take two lah. Tak boleh ni tidur ni. Nama pizza Take two, take two. Satu je durian. Lagi? Lagi? Oren tu apa weh? Yang ni durian original. Oh. Yang ni RM10. Yang ni durian custard yang first viral kita RM8. Mana yang ni? Satu. Awak Yang hijau tu apa? kenapa pizza Sangkaya. kena try? Sangkaya tak ada? Sangkaya ada baru keluar ni. Boleh lah satu. Satu. Aku nak kenapa pistachio? Mana aku sangkaya? Tak apa. Murah ya. Ada diskaun lah. Sama je harga. Korek favorite cheese satu Indulgent crunchy satu lagi. J. Dia nak tak? Kau tak nak lah. Ada lagi yang nak? Comel kuning kena makan red favorite cheese satu. Kau nak? Tak payah ke ambil je lah satu. Tak payah aku ambil lah satu. Tak payah aku ambil lah satu. Terima kasih cheese dia pun beli banyak. Murah rezeki dunia akhirat. Terima kasih semua. Bye. Bye. Mana KL? KL. Hati-hati balik hari ke? Dah 3 hari. Bye. Jadi sampai depan dulu. Oh, kena duduk depan. Sorry. Duduk depan dulu. Let bro. Baby come here, baby. Come here, baby. Korang rasa ni total damage berapa? I think 400. Wih, palu botak je sampai. Sure, babe. Sure, guys. Boleh tak? Oh my god. Aku satu. Nampak aku nak rasa. Apa durian tadi? Nak aku tak bakul. Assalamualaikum. Bakul letak sini balik. Tampak. Boleh kayu naik kayu tawar yang What's how many total damage? Ya, Aku tak boleh lah. If counter a zero you go. Okay guys, so ini adalah penutup untuk kita punya Penang trip day 3. Okay? Cepat guys, bye.